Ya, baik. Dan waktu ini kita nak bawakan bersama-sama dengan anda tentang satu usaha kebajikan ya Nurul kan. Dan bila kita cerita tentang kebajikan ni, ia merupakan dia bukan satu pilihan tau Nurul. Kan ini adalah merupakan satu tanggungjawab kita ya kepada masyarakat, tidak kiralah apa bangsa, apa agama sekalipun ya, dalam membentuk keharmonian ya bagi sesebuah masyarakat dan juga persekitaran itu sendiri. Kalau kita nak membuat sesuatu perkara kebaikan, kita tak perlu memilih-milih ya. Kalau Setuju. kita ada rasa niat, terus lakukan sahaja. Dan kita sedia maklum bahawa ganjaran dan pahalanya sangatlah besar. Dan bercakap mengenai kebajikan perlu diteruskan. Padanya hari ini kita nak membawakan satu topik yang begitu menarik sekali untuk kita kupaskan, dan bersama tetamu kita di studio pada ketika ini adalah Encik Muaz Abdul Muim, merupakan pengurus besar daripada Syria Care dan merupakan aktivis kemanusiaan, serta Encik Muhammad Fayad Muhammad Kamarudin, merupakan Ketua Jabatan Pemasaran Syria Care sekaligus merupakan aktivis kemanusiaan. Assalamualaikum, selamat pagi. Satu topik yang begitu menarik iaitu kebajikan perlu diteruskan. Dan kalau kita bercakap mengenai kebajikan ya, Cik Muaz, dalam konteks hari ini kita nak tahu, memahami, adakah ianya sekadar bantuan ataupun ianya sebenarnya lebih daripada itu yang kita pun kadang-kadang tak sedar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya terima kasih kepada Nurul dan Natasha dan Apa Khabar Malaysia kerana sudi jemput kami ke studio hari ini. Jadi kalau kita bicara tentang kebajikan hari ini, kebajikan ni sebenarnya dia bukan satu bantuan one off. Tapi dia dalam konteks kemanusiaan, kebajikan ini adalah untuk memulihkan kehidupan manusia tu kepada kehidupan yang lebih bermaruah. Yang mana contohnya mungkin permulaan bantuan tu kita mulakan bantuan dengan bantuan makanan, kemudian keperluan asas. Tetapi matlamat yang sebenarnya adalah lebih besar daripada itu, yang mana kita nak mengeluarkan mereka ni daripada kebergantungan kepada bantuan, dan supaya mereka ni boleh berdikari di atas kaki sendiri. Yang itu sebenarnya konteks kemanusiaan yang kebajikan yang kita perlu fahami, supaya bantuan itu tidak sekadar yang one off, tetapi melihat matlamat yang lebih besar, yang lebih berpanjangan dan jangka masa panjang. Okey, baik. Dan Encik Fayad, bila kita cerita tentang kebajikan itu sendiri kan, kadang-kadang kita tertanya-tanya, bila kita melakukan kebajikan, adakah manfaatnya hanya tertakluk kepada si penerima kan kebajikan itu, ataupun sebenarnya kebaikan itu dapat juga dirasai oleh si pemberi juga kepada masyarakat secara umumnya? Bagaimana? Okey, baik. Kalau menjawab kepada persoalan siapa penerima manfaat ni, kalau kita tengok dia ada satu ekosistem. Ekosistem ni ada penerima dan pemberi. Kalau penerima tu semestinya dia akan mendapatkan bantuan-bantuan asas, benda seperti untuk kelangsungan hidup mereka lah. Dan masyarakat pula akan mendapat apa? Akan mendapat satu masyarakat yang stabil dan juga satu ekonomi yang stabil. Tapi kita tak pernah bercakap dari sektor ataupun dari segi kepada orang yang memberi itu. Apa yang dia dapat. So bila kita tengok kepada pemberi ni pula, mungkin kita boleh cakap aku beri ni, apa aku dapat. So kita as a manusia ni, dia punya fikiran tu, bila aku beri fizikal, aku mesti dapat something physical in return. Macam orang marketing bukan. Bila saya labur kepada something, I mesti dapat return yang ni. Tapi kita tidak melihat kepada satu angle satu lagi, yang mana ianya adalah kerohanian. Yang mana pemberi ini mendapat satu impak yang positif kepada diri sendirilah, dari segi emosi dan juga daripada orang kata daripada sudut pembangunan rohani lah, empati, tanggungjawab kepada sosial tu. Mungkin saya bacakan satu kajian lah daripada Monash University, iaitu dalam bidang psikologi kemanusiaan, connectedness to community, to humanity and nature positively affected humanitarian pro-social behaviour. Yang mana rasa kita satu manusia itu adalah secara langsung meningkatkan tindakan bantuan kemanusiaan. Dan juga kajian tentang motivasi pekerja komunikasi, iaitu dari segi NGO dan organisasi global. Kajian melibatkan organisasi seperti UNICEF dan NGO antarabangsa. The primary reason that people sign up as aid workers is their intrinsic desire to helping those in need.
bantuan merupakan digerakkan oleh naluri semula jadi manusia untuk membantu. Ya, itu dia. Itu yang kita memahami akan bantuan. Maksudnya ia bukanlah satu urus niaga ya. Betul. Dia adalah melalui keikhlasan individu tersebut itu. Dan kalau kita bercakap mengenai keadaan dunia ketika ini semakin mencabar ya. Dan mengapa kita lihat usaha kebajikan ini perlu diteruskan dan tak boleh terhenti setakat di situ sahaja, Cik Muaz. Okey, baik. Sebenarnya kalau kita lihat realiti sebenarnya, keperluan kemanusiaan ini tak pernah berhenti. Betul. Setiap hari akan ada sahaja golongan manusia yang berdepan dengan kesusahan. Even walaupun contohnya krisis berlaku, jika redanya sesuatu krisis sekalipun, kita sering lupa sebenarnya kesan kepada krisis itu adalah amat panjang. Contohnya apa yang berlaku di Syria contohnya. Baik. Walaupun perang sudah berakhir, tetapi kesan kepada krisis peperangan itu menyebabkan berlakunya kemiskinan, hilang akses pendidikan kepada kanak-kanak, hilang tempat tinggal, musnah. Jadi sebenarnya bukanlah kata selesai saja krisis, selesai masalah. Tetapi kesan kepada krisis itu sebenarnya lebih besar dan memerlukan masa pemulihan yang amat panjang. Yang mana kita perlu konsisten untuk membantu dan bukan ketika krisis saja ataupun bermusim, tetapi melihat kesan kepada krisis itu untuk kita selesaikan pasca pemulihannya. Sehingga kemenjadiannya. Ya, begitu betul. ya. Tak boleh sekadar orang cakap apa, saya dah tolong dah gitu. Ya, betul. Sebab kalau kata kita bercerita tentang aktiviti kebajikan, bantuan yang diberikan dalam negara, mungkin kita dapat lihat mungkin mereka yang susah, golongan asnaf dan sebagainya. Tapi lain pula situasinya di Syria ini sendiri kan. Sebab apa? Mereka ni merupakan, kalau kata kita lihat, mereka dalam mangsa-mangsa perang. Ya, mangsa perang. Di mana keadaan mereka tu lebih dahsyat kalau dibandingkan situasi di Malaysia. Jadi kita nak tahu juga, macam Cik Fayat kan, bagaimana mungkin keadaan terkini penerima bantuan di Syria pada ketika ini? Baik, pada ketika ini di lapangan ramai yang masih berdepan dengan isu-isu berkaitan kekurangan makanan, tempat tinggal dan juga akses pendidikan yang terhad lah. Jadi buat masa ini bila Syria dikatakan telah liberate, telah diumumkan liberate pada 8 Disember tu, Cik Mas, pada 2024, ramai antara rakyat-rakyatnya berbondong-bondong ingin pulang ke dalam negara. Jadi bila kepulangan yang besar ini, mereka pulang bukan dengan harta benda tak ada. Mereka ni kosong. Jadi bila dah pulang dengan kosong ni, adalah cabaran barunya. Cabaran untuk menyediakan tempat tinggal, cabaran untuk akses kepada makanan semua. Jadi kerajaan terkini ini mengambil tampuk pemerintahan daripada kerajaan lama itu dengan kosong. Jika kita tengok laporan daripada UNICEF for Syria, kerajaan terkini perlukan kos sebanyak 300 lebih juta dolar untuk membangunkan Syria itu sendiri. Jadi bagi saya keadaan terkini di Syria bukanlah orang kata mungkin orang nampak sudah aman, tetapi internally tidaklah aman seperti yang kita gembar-gemburkan. 300 Masih juta perlukan bantuan. dolar diperlukan untuk pembangunan Syria ya. Dan ketika ini melalui proses pemulihan. Dan kita nak tahu juga setakat ini mungkin banyak rentetan yang berlaku daripada kesan peperangan, banyak cerita di sebaliknya. Apatah lagi Cik Muaz dan juga Cik Fayat merupakan aktivis juga kan. Mungkin ada satu pengalaman yang sulit untuk dilupakan, orang kata memberi kesan dalam melaksanakan misi bantuan di sana. Okey, baik. Pengalaman ni sebenarnya banyak pengalaman. Tetapi ada beberapa yang memberi kesan lah kepada saya sendiri. Yang mana kami ada buat satu sekolah di dalam Syria, hasil sumbangan rakyat Malaysia. Ada satu kanak-kanak ni umurnya lebih kurang 12 tahun, kanak-kanak perempuan, nama dia kalau tak salah saya Fatimah. Ketika hari pertama perasmian sekolah tu, dia sangat gembira dan teruja apabila dia memegang tombol pintu sekolah tu. Jadi bila kita tanyakan kenapa dia teruja, rupanya dia telah lama duduk di dalam kemah yang mana kemah tak pernah ada tombol pintu. Jadi perkara itu dia memberi kesan kepada saya, kita di Malaysia sendiri berapa kali sehari kita pegang tombol pintu, tetapi sekali pun kita tidak pernah bersyukur atas nikmat tombol pintu tu. Sedangkan mereka sekecil-kecil perkara itu pun mereka terlalu teruja dan bersyukur atas nikmat tu.
yang memberi kesan kepada saya terlalu banyak benda yang patut kita syukuri berbanding mereka yang selama ni hidup dalam kemah yang begitu daif, yang banyak benda nikmat yang jauh beza dengan kita, memberi kesan kepada saya lah kisah itu. Dan ada satu lagi kisah pakcik, seorang pakcik. Bila dia kita ada bina wakaf Kampung Malaysia di Al-Badakli Idlib, Syria, kita beri rumah kepada dia. Bila dia bersandar di dinding batu rumah tu, dia rasa sangat lega dan sangat bersyukur dapat nikmat bersandar di dinding batu. Bila kita tanyakan kenapa, selama ni dia bersandar di kemah lembik, kan, boleh jatuh. Tapi pernah tak kita terfikir dinding batu itu satu nikmat untuk kita bersandar? Kerusi ni. Kampung Malaysia ya? Ya, di Kampung Malaysia ini. Kita ada bina 272 buah rumah untuk pelarian Syria. Di situ ada masjid, ada klinik, ada sekolah dan ada juga shop lot untuk dia berniaga. Dan kisah tombol pintu dan dinding batu ni secebislah daripada kisah berapa juta rakyat Syria yang mengalami penderitaan, yang mana saya harap dapat memberi kesan kepada saya dan juga pendengar jugalah. Untuk diambil pengajaran dan bersyukur dengan apa yang kita ada. Kadang-kadang kita nikmat ni kita rasa macam kita tak sedar yang apa yang kita ada ketika ini dan mungkin memberikan satu nikmat yang besar untuk mereka ya di sana. Itulah realitinya seperti mana yang tadi Encik Muaz kongsikan ya, sekecil-kecil perkara sebenarnya sangat dihargai ya oleh masyarakat Syria ini. Baik, jadi kita nak tahu juga Encik Fahyad kan bagaimana peranan NGO itu sendiri. Kita tahu kalau kata yalah terutama rakyat Malaysia saya rasa semuanya baik-baik kan. Kalau cerita ada orang susah memang ramai yang nak bantu. Tapi bagaimana untuk memastikan setiap bantuan yang diberikan itu memang betul-betul sampai manfaatnya kepada si penerima itu tadi. Baiklah, bila kita cakap pasal kerohanian orang-orang Malaysia ni, kita ni antara yang terkedepan bila ada isu, tak kiralah dalam negara atau luar negara. Tapi kita as NGO ini berperanan sebagai jambatan atau bridge antara penyumbang dan juga penerima manfaat itu. Yang mana bila kita kata bridge ni, setengah penyumbang dia nak bagi tapi dia tidak mampu untuk pergi ke tempat tu. Contoh, kita nak ke Syria katakan. Kita perlu naikkan kapal terbang, kita perlu naik jalan darat semua tu kan. Jadi bila nak ke sana tu mengambil kos kan pula kan. Jadi bila kita buka kempen-kempen begini, kita minta orang ramai untuk poolkan dana bersama. Kita ni akan memastikan dana yang kita collect tu sampai kepada penyumbang itu. Maafkan saya, sampai kepada penerima. Yang mana kita akan sediakan laporan, kita akan sediakan segala bentuk dokumentasi untuk penyumbang kita lihat sendiri. Dan ada kalanya penyumbang kata, bolehkah kami nak datang ke ofis? Silakan. Kami membuka seluas-luasnya pintu untuk anda datang ke pejabat kami untuk lihat sendiri bagaimana pengoperasian kami. Ketulusan itu adalah keutamaan bagi pihak Syria Care lah, untuk menyaksikan penyumbang berpuas hati dengan amanah yang disampaikan. Kalau kita tengok Syria Care bukanlah satu nama baru dan usaha yang dilakukan untuk pembangunan semula di Syria telah pun dilaksanakan sejak bertahun-tahun yang lalu dan ketika ini telah melaksanakan pembinaan 200 buah rumah di sana. Dan kita nak tahu lagi apa lagi jenis bantuan yang sedang dilaksanakan ketika ini. Okey, baik. Jenis bantuan, kalau seperti yang kita tahu, Syria sekarang sudah melalui proses pembebasan pada 8 Disember 2024 dan sekarang Syria ada di dalam fasa pemulihan. Macam kalau kita di Malaysia banjir, dia pasca banjir kan, tetapi kita di Syria ni konflik perang yang mana kawasan bandar ni totally hancur. Bangunan rumah memang totally hancur dan memerlukan kos yang terlalu besar untuk dipulihkan. Dan Syria Care sekarang memfokuskan kepada program-program pemulihan semula ataupun pembinaan semula Syria yang kita memfokuskan kepada 3 keperluan asas dulu. Yang pertama adalah tempat tinggal, yang kedua adalah sekolah, akses pendidikan kepada kanak-kanak dan yang ketiga adalah masjid. Tetapi untuk kali ini selepas pembebasan Syria ni kita tidaklah membina rumah yang baru seperti kita buat wakaf Kampung Malaysia. Tetapi kita fokuskan kepada binaan-binaan rumah yang masih ada strukturnya. Baik pulih lah. Kita baik pulih dulu instead of kita buat bina baru. Jadi yang mana kalau pergi ke Syria sekarang, mana-mana rumah yang masih ada struktur, dia orang cuba masuk dengan menggunakan apa yang ada. Dia ambil kain, dia orang tampal-tampal, sekadar boleh duduk, dia duduklah. Jadi kita akan fokuskan untuk membina baik pulih bangunan yang ada struktur untuk kita jadikan rumah supaya dia orang boleh pindah dulu. Dan baru awal tahun bulan 1 kita merasmikan satu masjid
di Salma Latakia dirasmikan sendiri oleh Menteri Besar Latakia di Syria, yang mana kalau masjid ni kita baik pulih, kita boleh beri manfaat kepada seluruh penduduk tu. Dan masjid ni satu pusat komuniti utama untuk penduduk tu rasa selamat untuk pergi berpindah semula ke tempat asal dia, baru kemudian kita teruskan kepada perumahan dan sekolah jugalah. Baik, itu dia. Alhamdulillah ya, seronok juga kita dengar kan apabila masjid juga telah pun dapat dipulihkan. Dan okey, di minit yang terakhir ini Encik Fayat kan, mungkin Encik Fayat boleh kongsikan ya bersama-sama dengan penonton kita bagaimana mungkin mereka ingin menjadi sebahagian kepada penyumbang kan, ataupun mungkin nak turut serta dengan aktiviti kemanusiaan ini bersama-sama dengan Syria Care. Silakan. Baik, jika ingin turut menyumbang bersama Syria Care, boleh terus ke laman web Syria Care lah, www.syriacare.org.my. Di sana kita ada membuka pelbagai kempen untuk anda sertai. Yang mana sekarang ini telah masuk musim korban katakan. Ada yang ingin berkorban, boleh juga laksanakan korban dengan kami, yang kami laksanakan korban di Syria, di negara-negara lain juga seperti Uganda. Jika ingin menyertai projek-projek di Malaysia, contohnya ingin menjadi sukarelawan, boleh juga menghubungi kami lah di talian 013-971-5901 untuk menjadi sukarelawan. Sometimes kami akan buka kempen-kempen yang di dalam Malaysia lah. Jadi kita perlukan sukarelawan. Jadi macam last time kita buat kutipan pakaian musim sejuk. Buat pakaian musim sejuk. So ramai sukarelawan-sukarelawan yang datang untuk membantu bersama kita distribute pakaian. Buat collection di Malaysia. Yang mana kita dah hantar 2 kontena tahun lepas ke Syria melalui pakaian musim sejuk tersebut. Baik, okey, itu dia ya. Okey, itu dia ya. Kalau kata anda ingin bersama-sama, bolehlah terdapatkan maklumat lanjut ya bersama-sama dengan Syria Care. Itu dia 2 orang tetamu kita, Encik Muaz Abdul Muin, pengurus besar dari Syria Care, juga merupakan aktivis kemanusiaan, dan Encik Muhammad Fayat Muhammad Kamarudin, Ketua Jabatan Pemasaran dari Syria Care, juga merupakan aktivis kemanusiaan. Terima kasih jadi atas perkongsian ini. Baik, itu dia. Tadi kita dah dengarkan tentang kebajikan yang perlu diteruskan. InsyaAllah sama-sama nanti kita sentiasa mengingatkan diri kita ya untuk terus berbuat kebaikan, tidak kiralah kepada siapa sahaja pun.